Hey guys, Assalamualaikum semua peminat-peminat WPK Seafood. Okay, hari ni saya nak tunjuk dekat you all satu jenis masakan yang sangat-sangat special dekat WPK Seafood. Semua sekali dah siap untuk tengok? Dah ready belum? Kalau dah ready, let's go enjoy this ride. Let's go enjoy this moment. Okay guys, first kali you all boleh tengok dekat sini, kita kena panaskan kuali terlebih dahulu. Then kita letakkan sos Singapore. Kemudian campurkan air tepung jagung dan juga telur, garam, gula dan ajinomoto. Lepas semua sekali kita dah campur, letakkan ketam yang siap steam. Okey. Kita kena letakkan ketam yang dah siap di steam tu. Lepas tu sebatikan semua sekali. Okey. After that, siap juga masakan ni geng. Jangan lupa like, comment and share. Then kalau tengok kita punya gambar tu, profile picture kita tengah berkelip-kelip, join kita punya live sekarang. Okay? Assalamualaikum.